Ramai ibu dan ayah mengajarkan anak-anak untuk berjaya dalam pelajaran. Berapa ramai dalam kalangan kita, ibu dan ayah mementingkan iman dan takwa dalam diri anak-anak. Share dulu video ni, repost video ni, copy link, bagi kepada semua umat Islam yang berada di dunia ni, bagi kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Terutama sekali ibu ayah yang ada anak-anak, dengar elok-elok. Yang pertama sekali, ajarkan anak-anak kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya anak-anak kita buat setiap perkara dalam kehidupan mereka bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ajarkan anak-anak kita adab sebelum mencari ilmu, kerana orang yang pandai belum tentu disenangi manusia, tapi orang yang beradab disayangi sekalian makhluk yang berada di dunia ini. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita supaya mencari kumpulan kawan-kawan yang baik. Pandai memilih kawan yang baik akan menyelamatkan diri anak-anak kita. Berani berkata tidak kepada yang tidak benar. Ramai yang rosak kerana tidak pandai memilih kawan yang baik. Jadi marilah sama-sama untuk kita didik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kita mohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kurniakan kami anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, dan anak-anak mendoakan kebaikan, memberikan pahala saat kita di dalam kubur nanti. Mu'allim Muda Anas, sebarkan ilmu, semoga bermanfaat.